Saya tak pernah kata OT tu salah. Malah saya faham kenapa ramai pekerja shift sanggup ambil OT. Bila gaji tak cukup, OT nampak seperti jalan paling cepat untuk tambah duit. Kerja lebih, dapat duit lebih. Nampak mudah. Tapi ada satu perkara yang saya sedar selepas beberapa tahun saya bekerja. OT sebenarnya bukan masalah. Masalahnya ialah apabila hidup kita bergantung kepada OT. Cuba fikir. Kalau bulan depan syarikat kurangkan OT, tiba-tiba OT tak ada, apa jadi dengan kewangan anda? Kalau badan tiba-tiba tak larat nak pergi buat kerja lebih, apa jadi pada pendapatan anda? Kalau anda perlu berehat kerana kesihatan, apa jadi pada komitmen bulanan anda? Di situlah saya mula nampak risikonya. Bila semua pendapatan tambahan bergantung kepada tenaga dan masa kita, kita sedang meletakkan masa depan kewangan kita pada sesuatu yang had, yang ada had. Dan had tu adalah badan kita sendiri dan masa. Ramai pekerja shift bukan tak rajin, semua rajin. Malah saya pun pekerja shift. Golongan yang paling rajin saya rasa shift lah, sebab bangun awal, bangun 3 pagi, ada yang 2 pagi, balik lewat, kerja siang malam, rotate lagi. Kadang-kadang hari cuti pun digunakan hanya untuk tidur je. Lepas tu esok ulang balik. Tetapi persoalannya sampai bila? Sampai bila setiap kali perlukan duit lebih, kita perlukan bekerja lebih lama? Sampai bila setiap kenaikan pendapatan memerlukan pengorbanan masa dan tenaga yang lebih banyak? Saya mula bertanyalah soalan tu kepada diri sendiri. Dan saya sedar, saya perlukan sesuatu yang boleh berkembang tanpa saya perlu sentiasa berada di tempat kerja. Sebab itulah saya mula belajar buat konten. Bukan sebab saya nak jadi influencer. Bukan sebab saya suka sangat duduk depan kamera ni. Dan bukan sebab saya ada banyak masa lapang. Hakikatnya, saya pun seorang pekerja yang sibuk. Tapi saya nampak konten sebagai satu aset. Satu aset digital. Satu video yang dibuat hari ni, pada minggu depan ada lagi orang tengok. Satu posting yang menulis macam Facebook ataupun thread, pada bulan depan masih ada orang tengok. Berbeza dengan OT. Kalau OT berhenti, apabila OT berhenti, silap. Sorry ya. Berbeza dengan OT. Kalau OT tak ada, apa akan jadi dengan pendapatan kita? Tak berjalan. Saya masih percaya bekerja keras tu penting. Tapi saya juga percaya setiap pekerja shift perlu ada pelan kedua. Sesuatu yang boleh dibina perlahan-lahan, walaupun hanya 30 minit sehari, walaupun hanya satu konten seminggu, kerana matlamatnya bukan untuk berhenti kerja esok. Matlamatnya adalah supaya suatu hari nanti kita mempunyai pilihan. Pilihan untuk berkata tidak kepada OT. Pilihan untuk mempunyai masa bersama keluarga. Pilihan untuk hidup tanpa bergantung sepenuhnya pada tenaga badan. OT tak salah. Tapi jangan sampai jadikan tu satu-satunya untuk menambah pendapatan kita. Sebab badan ada had, masa pun cukup-cukup 24 jam. Tapi aset yang dibina dengan konsisten boleh berkembang jauh lebih lama daripada tenaga yang kita ada hari ini. Kalau anda seorang pekerja shift dah mahu belajar macam mana nak bina audience ataupun nak buat konten, boleh follow saya dan saya akan kongsikan apa yang saya belajar sepanjang perjalanan ni.